hang ni taubat apa, aku tengok berpuluh kali taubat dah. Duk perangai macam tu juga. Itu taubat sat bagus dah. Nabi SAW cerita, satu hamba buat dosa. Kemudian dia kata, ya Allah, ampunlah dosaku. Allah tabaraka wa ta'ala jawab, hamba aku tu buat salah. Dan dia tahu dia ada Tuhan yang mengampunkan dosa dan bertindak ke atas dosa. Aku ampun kau. Masa taubat tu taubat betul. Ya Allah, aku berdosa ya Allah. Aku tak mau buat dah yang ni. Summa'ad. Nabi kata. Kemudian dia buat pula. Lepas dia pula dia kata, Rabbi, ighfirli. Aduhai Tuhanku, ampunlah aku. Allah kata apa? Alima abdi anna lahu rabban yaghfiru dzam wa ya'khudhu bidzam. Hamba aku tu bukan apa tu? Kerana dia tahu dia ada Tuhan yang mengampunkan dosa dan bertindak ke atas dosa. Aku ampun kau. Berapa kali? 2. Kata Nabi, summa'ad. Kemudian balik lagi, buat lagi sekali. Hari itu bertaubat sungguh-sungguh, bangun tahajud, mata nangis. Bertaubat, semua tak mau tengok, astagfirullah, astagfirullah. Dia buat lagi. Allah kata, alima abdi anna lahu rabban yaghfiru dzam wa ya'khudhu bidzam. Dia mengetahui bahawa baginya Tuhan yang mengampun dan juga mengambil tindak. Kemudian dia balik buat lagi. Rabbi. Setiap kali dia buat, wahai Tuhan, aduhai, minta ampun lagi. Setiap kali dia buat, Allah ulang yang sama. Sehinggalah hadis tu Allah kata, Nabi kata, Allah kata, i'mal ma syi'ta faqad ghafartu. Buatlah apa yang kau suka, aku ampun kamu. Hadis ni bukan galakkan maksiat, tak. Tapi hadis ni nak bagi tahu tuan-tuan, kita tidak pernah terlewat untuk kembali pada Allah sekalipun dosa kita berulang. Sekalipun kawan kita kata, hang ni taubat apa, aku tengok berpuluh kali taubat dah. Duk perangai macam tu juga. Itu taubat sat bagus dah. Ni tengok buat. Manusia kata. Guru kita mungkin kata. Tapi Allah tetap kata, kalau kau kembali pada aku ampun kau.